Hai guys, hari ni saya nak share pada anda scan tool jenis tab cuma 1000 je harga dia. Yang penting support kereta lokal Proton Pro 2. And straight to the point, saya cakap siap-siap lah sebab saya tahu ramai yang akan tanya. Yes, model ni dia ada support juga special function. Contohnya macam Proton, korang nak buat clutch adaptation, gear learning, throttle body learning, benda-benda yang macam tu kan. Boleh buat. So, kepada siapa yang baru start berniaga ataupun korang yang suka DIY sendiri kat rumah, alat ni sangat worth untuk korang cuba. Senang kalau korang nak cari masalah. Alright, so jom kita explore tengok. Okay, kat dalam ni dia bagi password untuk kita aktifkan device dengan buku manual. And first impression, dalam banyak-banyak scan tool yang saya pernah review dengan harga range yang lebih kurang macam ni, model ni paling sedap saya pegang. Korang tengok sendiri pun dah tahulah dia punya pattern body dia. Kalau kita grip, kita pegang tu memang tak licin. Size screen ni pula adalah 7 inci. Dekat bawah ni ada 2 lubang, satu untuk cas, satu lagi untuk output. Yang ni pula pada bahagian belakang. Lepas tu dekat atas ni kita ada on off button. Lepas tu korang akan dapat dia punya dongle lah. And dongle ni lah kita akan cucuk dekat kereta nanti. Yang ni kita connect je pakai bluetooth. Senang. And last sekali korang akan dapat dia punya charger. Dah, itu je lah. Okay, cara nak pakai, first kali korang kena tahu dulu OBD port kereta korang tu ada kat mana. Tapi biasanya dia duduk kat bawah dashboard lah. Kalau tak sebelah driver, sebelah passenger. Biasanya dua ni je. Macam IV ni, dia duduk dekat sebelah driver side. So, dongle ni kita cucukkan aja. Okay, dah. Biarkan aja macam tu. Lepas tu, kita onkan ignition. Nak start boleh, tak nak start pun tak apa. Okay, saya tak nak korang salah faham Scan tool ni dia bukan alat untuk tuning tau. Coding semua tu bukan. Dia takkan membuatkan kereta korang laju pun. Tapi lebih kepada untuk kita cari punca masalah. Reset itu, reset ini. Macam medical check up lah, itu saja. Interface dia pun sangat simple, senang kita nak pakai. Korang tekan scan. And macam yang korang tengok dekat dalam ni, macam-macam. Beratus brand kereta dia support. Even kereta yang tak ada kat Malaysia pun ada kat dalam ni. Dekat tepi ni dia dah sorting siap-siap lah untuk memudahkan kita nak mencari. Kalau kereta US, korang boleh tengok lah ada Chevrolet, Dodge, GM, Jeep. Kalau kereta Europe pula ada Audi, BM, Merc. Ui, banyak. Kereta Asia, ini paling banyak kita pakai. Proton, Pro 2, Toyota, Honda. And macam yang korang tengok, Pro 2 ada. Proton pun ada. And kalau korang nak tahu dulu punya cerita lah. Tak semua scan tool dia support Proton dengan Pro 2 tau. Kalau nak beli, software dia pun bukannya murah. Dah lah kena bayar dalam USD. Kalau tak silap saya, untuk unlock satu brand kereta lebih kurang $100. Let's say lah kalau korang nak unlock Proton dengan Pro 2, dah RM800 convert duit sini. Itu baru unlock 2 saja. So macam Kimberlin K7 ni, dia dah bagi siap. Korang just beli 1000, tinggal pakai je. Okay, berbalik pada kita punya diagnose. Kita tunggu jap bagi dia connect pada dongle. Okay, lepas tu korang pilih lah model kereta korang. Macam case saya ni kereta Myvi. So saya akan pilih Myvi, engine K3 dan pilih yang atas ni. Okay, dekat sini ada 3 option, healthy report, system scan dengan system selection. Sebenarnya tiga-tiga ni sama je. Cuma kalau korang tekan healthy report, dia akan scan semua sekali secara menyeluruh. Termasuklah engine, gearbox, immobilizer, SRS airbag dengan system brake. And macam yang korang tengok, scan tool ni dia dapat detect kereta ni ada masalah dekat sistem brake ABS dengan SRS airbag. So kita cuba enter dia punya sistem tengok. Tekan read fault code. Okey, korang cuba tengok fault code yang didetect adalah C1241, voltage drop ataupun over. Jadi kalau korang tak sure apa benda ni, korang try tanya ChatGPT. And based on ChatGPT punya jawapan, sama dekat scan tool tadi, low voltage ataupun masalah dekat power supply. Punca dia boleh jadi bateri masalah ke, alternator tak cas ke, ataupun kepala bateri longgar ke, grounding tak cantik, fuse ABS ataupun relay yang rosak. Lepas tu korang try check. Ada tak simptom yang ditunjuk ni? Kalau ada, macam mana nak settle? Korang try buat yang senang-senang dulu. Contohnya check voltage bateri. Pastikan kepala bateri tu dia ketat dan bersih. Grounding tak ada yang putus. Jadi korang nampak tak? Kalau korang mix and match benda ni, maksudnya scan tool untuk kita baca dari ECU apa masalah dia. Lepas tu yang tak faham, korang boleh tanya ChatGPT. Jadi secara langsung, korang boleh dapat sedikit clue untuk kecilkan skop pencarian masalah kereta korang tu. Sebab tu saya cakap benda ni sangat berguna daripada korang duk main teka-teki. Oh, sensor itu rosak, sensor ini rosak, dah tukar itu, dah tukar ini. Masalah tak settle, last duit pun rugi. Faham kan? So ini salah satu contoh lah saya tunjuk.
Okay, next kita nak cuba tengok read data stream pula. Dekat sini macam-macam sensor adalah. Okay, contoh kalau saya nak tengok auto sensor. Okay, dia akan tunjuklah info ataupun kalau korang nak tengok dalam bentuk graf pun boleh. Okay, next kita nak tengok actuation test pula. Dalam ni korang boleh test direct tau. Setiap komponen dalam kereta tu. Contohnya macam fuel pump korang nak test, fan motor korang nak test kan. Okay, contoh saya bagi macam ni lah. Korang ada masalah engine overheat. Tapi kipas ni, dia lambat betul lah pusing. Ke dia tak pusing langsung lah. Korang pun tengah tak tahu kan. Dah tunggu setengah jam kipas tak pusing. Jadi, korang boleh tekan dekat tablet ni untuk force on kan dia. Macam dalam kes ni kipas pusing kan. Jadi korang pun hilanglah ragu-ragu tu. Oh, okey, aku punya fan motor dalam keadaan yang elok. Jadi tak payahlah nak tukar fan motor ni. So dekat sini kita boleh jimatkan kita punya masa macam saya cakap tadi lah. Jadi kita boleh check benda lain pula. Contohnya macam ini mungkin thermostat kot yang masalah, temperature sensor kot ataupun head bengkok kot. Nampak tak? So kita boleh check ikut step by step. Okey, kalau special function pula, kita boleh duplicate kunci. And korang kena ingat tau, special function yang saya pilih ni untuk bahagian engine. Kalau korang nak pilih special function untuk gearbox, so korang pilihlah transmission TCU tu. Memang banyak lah kat sini. Yang ni korang kena explore sendiri. Contoh saya masuk ke transmission. Kita tekan special function. Nampak tak? Dia lain pula dari special function yang engine tadi tu. So setiap special function ni dia memang lain lah. Engine lain, airbag pula lain, gearbox pula lain, ABS pula lain. Dia ada masing-masing dia. So kalau kita read data stream, dia punya sensor dekat gearbox lain lah pula. Contohnya ada brake switch, gear ratio, gear position. Yang ni dia dah tak ada kena-mengena dengan engine sebab kita dah pilih pada bahagian transmission. Kalau yang tadi tu kita pilih engine, dia akan keluarlah knob sensor ke, temperature sensor ke. Yang ni dia dah asing-asing. Okey, kita try tengok dekat reset pula. Okey, kadang-kadang korang pernah kena tak? Bila korang tukar DIY, tukar minyak brake untuk kereta yang ada ABS lah. Korang bleeding tapi minyak tak nak keluar. Waktu macam ni lah scan tool kita perlukan. Kita ada battery learning kat sini, gear learning, injector coding, nak buat kunci baru, macam-macam lah. Semua ada. Ni kita cuba tengok update. Ni banyak lagi ni software. Saya tak download lagi ni. Ni korang download je pakai wifi. Okey, kalau korang rasa korang nak try yang baru nak start main kereta, saya rasa scan tool ni is the best budget friendly lah. Bila korang dah pro, dah buka bengkel apa semua, ikutlah korang nak upgrade yang harga 6-7 ribu, tak ada masalah. Tapi kalau yang baru nak starting, yang baru nak start belajar, saya rasa yang ni pun dah lebih daripada cukup sebenarnya. Okey, so kalau korang nak, korang tekan je link dekat bawah. Alright, kita jumpa lagi next time.